saya mempersilakan pasangan pengantin kita untuk kembali. Saya minta untuk berdiri terlebih dahulu di sebelah saya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita tumpukan perhatian. Saya mohon pinjamkan telinga anda sekali lagi, kerana ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada semua hadirin dan hadirat. Saudara, sebagai makluman, Azrail dan Farisha telah pun menyempurnakan pertunangan mereka pada tanggal 16 Disember 2023 yang lalu. Alhamdulillah, itu adalah momen yang sangat indah untuk dikenang oleh mereka berdua. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, 11 hari selepas itu, momen bahagia ini bagai dirampas. Azrail dipuji apabila ibu yang tersayang, cinta pertama Azrail, telah pergi buat selamanya. Tiada lagi doa mustajab dari sang ibu semenjak dari hari itu. Impian ibu untuk melihat Azrail memperisterikan Farisha tidak lagi kesampaian, saudara, kerana Allah lebih menyayangi dan maha mengetahui segala percaturannya. Namun tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, demi cinta si isteri kepada suami, sebagai tanda memahami kasihnya ibu tiada berbandingnya, ada sesuatu yang ingin dipersembahkan oleh Farisha kepada Azrail. Silakan Azrail, saya ingin menyerahkan sesuatu. Mari sama-sama sekarang kita lihat apa yang ada di sebalik kain putih yang suci ini. Silakan Azrail. Saudara, potret ini mengabdikan wajah ibu yang sangat mengasihi dan mencintai Azrail. Ibu yang membesarkan Azrail dari tapak kakinya sebesar 2 jari sehingga dewasa. Ibu yang menjaga dan mendidik Azrail seperti menatang minyak yang penuh. Tataplah potret ibu anda, Azrail. Percayalah, jika ibu anda masih ada pada hari ini, saya pasti hati ibu anda lah yang paling gembira di saat ini. Jadi saudara, mari sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk kita wakafkan barokah surah Al-Fatihah kepada roh almarhumah Hajah Rusminah binti Haji Dahlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga roh almarhumah sentiasa di dalam rahmat Allah, dan semoga sentiasa ditempatkan di dalam golongan yang akan mengecap nikmatnya jannah.